statement mencabar Tok Guru untuk bawa bukti ke mahkamah ni. Sebenarnya ini statement daripada orang yang tak faham dalam proses undang-undang. Sebenarnya DAP ni dia berdaftar dengan Akta Pertubuhan. Sebelum ni saya rasa sudah ada satu memorandum yang dikemukakan oleh NGO terhadap kepada pendaftar pertubuhan kan, supaya DAP ni diharamkan. Dah ada. Dia dah terlewat ni. Dia tertinggal kereta api ke, tertinggal bas ke, saya tak pasti lah. Tapi memang dah ada. Memorandum tu memang mencabar pendaftar pertubuhan supaya mengharamkan DAP. Dah ada. Jadi NGO dah mendahului, lebih dahulu lagi. Dah bawa, bukan bawa ke mahkamah, bawa kepada pendaftar pertubuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang bersua kita kembali dalam podcast Harakah Daily dari Jalan Pahang pada hari ini, pada kali ini. Sebenarnya ini adalah siri kedua. Siri yang pertama dulu mungkin dengan sahabat saya bersama dengan Sufi Kemari. Hari ini kita nak kenalkan tokoh. Kita nak bincangkan satu tajuk panas. Tapi sebelum tu kita nak pergi lebih jauh. Sebelum saya terlupa, jangan lupa untuk tekan subscribe, komen, like, everything semua dekat dalam YouTube Harakah Daily ni. Kita nak capaian ni lebih jauh, lebih tinggi, supaya apa yang kita bincangkan, topik yang sangat penting, topik yang sangat menarik bagi saya, untuk kita bersama-sama mendengar, mungkin ada tambahan-tambahan ilmu khusus dari sudut perlembagaan dan juga perundangan itu sendiri. Saya kenalkan kita punya panel pada hari ini. Kita jumpa lagi sekali. Assalamualaikum Datuk Haji Muhammad Nasir Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kali kedua, sesi kedua kita berjumpa. Terima kasih. Setiap kali kita berjumpa, kita akan cerita tentang perihal undang-undang. Mungkin saya nak refresh balik. Beliau Datuk Haji Muhammad Nasir Desa ni bekas Peguam Kanan, tokoh perundangan dengan pengalaman lebih 25 tahun sebagai Peguam Kanan Persekutuan. Pernah memegang jawatan dalam bahagian penasihat Jawatan Peguam Negara, termasuk bahagian penyelidikan perundangan syariah juga. Pernah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Strategi Islam Malaysia, IKSIM. Pernah, Alhamdulillah. Dan yang paling penting kenapa kita panggil beliau pada podcast pada kali ini adalah beliau sendiri mempunyai pengalaman, penglibatan dalam perbincangan Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Kedudukan Islam, Institusi Raja Melayu, dan juga terlibat dalam mahkamah mahkamah di peringkat persekutuan, mahkamah tinggi dan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan. Ketiga-tiga ni beliau ada pengalaman sepanjang menjadi peguam lah. Sesuai lah, Peguam Kanan. Sesuai untuk kita panggil bincang. Tajuk kita apa ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu tajuk kita pergi kepada soalan pertama. Kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat yang menonton secara langsung, kita melihat baru-baru ini daripada minda Presiden PAS ada keluar satu artikel lah, di mana Tok Guru Presiden PAS ada menyebut DAP ni dia ada macam copy paste daripada bekas-bekas penjajah untuk dekat Malaysia ni lah. So respon daripada Ketua Parti Amanah Wanita Negara Datuk Aiman Atirah Sabu ni, dia kata apa, Datuk? Bawa bukti ke mahkamah jika benar DAP ni mengancam Melayu Islam. Dia cakap suruh bawa ke mahkamah kalau ada pemikiran sekira benar DAP ini membawa ancaman Melayu Islam di Malaysia ni. Sebagai seorang pengamal undang-undang, boleh ke statement daripada Atirah Aiman ini dibawa ke mahkamah? Mungkin sedikit pengenalan, pembukaan kita pada podcast pada. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement mencabar Tok Guru untuk bawa bukti ke mahkamah ni. Sebenarnya ini statement daripada orang yang tak faham dalam proses undang-undang. Sebenarnya DAP ni dia berdaftar dengan Akta Pertubuhan. Sebelum ni saya rasa sudah ada satu memorandum yang dikemukakan oleh NGO terhadap kepada pendaftar pertubuhan kan, supaya DAP ni diharamkan. Dah ada. Dia dah terlewat ni. Dia tertinggal kereta api ke, tertinggal bas ke, saya tak pasti lah. Tapi memang dah ada. Memorandum tu memang mencabar
pendaftar pertubuhan supaya mengharamkan DAP. DAP. Hmm. Dah ada. Jadi NGO dah mendahului, lebih dahulu lagi. Dah bawa ke mahkamah. Dah bawa, bukan bawa ke mahkamah, bawa kepada pendaftar pertubuhan. Sebab apa? Sebab yang mengontrol, mengawal semua pertubuhan-pertubuhan politik ke, bukan politik ke dalam negara kita adalah pendaftar pertubuhan. Di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pertubuhan saja yang layak bawa ke mahkamah. Dia saja yang boleh bawa ke mahkamah. Kerana Section 2 capital A. The very first section dalam Akta Pertubuhan memperuntukkan pertubuhan-pertubuhan di Malaysia ni dia kena menghormati 5 perkara. Paling kurang 5 perkara. Pertamanya dia tak boleh tak hormat kepada raja-raja. Okey, itu basic. Basic. Jadi kalau dalam perlembagaan parti DAP itu tak menyebut tentang mendukung dan memperkuatkan kedudukan raja-raja ataupun sistem monarki, tak hormat raja tu. Tak ada. Betul. Very first. Tak menghormat kata fail dah. Pendaftar pertubuhan kena bagi show cause kepada dia. Kenapa you tak boleh diharamkan? Kerana tak menghormati raja-raja. Cek dalam perlembagaan dia. Ada ke mana-mana dia kata dia memperjuangkan monarki ataupun sistem raja berperlembagaan. Ada ke tidak? Saya setakat ni. Kalau tak ada, bagi show cause pada dia. Yang keduanya, dia kena hormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Berbeza. Dia bagi apa? Statement dia bagi apa? Dia cabar supaya hapuskan tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu adalah bahasa Melayu. Jadi itu pun menjadi asas dan bukti kenapa dia perlu diharamkan. Kenapa? Kerana dia kan ada gambar dia pemimpin dia pergi tunjuk tulisan jalan dalam tulisan Jawi tu. Sebenarnya salah tu. Menunjukkan bahawa dia tak menghormati bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dalam tulisan Jawi ataupun tulisan Rumi. Dua tu. Dah dua dah. Itu bahasa. Yang ketiga, dia juga kena menghormati kedudukan Islam sebagai agama Malaysia. Disebut dalam Section 2A tu. Kalau dia gagal menghormati benda ni, dia kena diberi show cause. Oleh siapa? Bukan oleh jadi, bukan oleh orang PAS. Oleh pendaftar pertubuhan. Sebenarnya. Jadi, Datuk apa nama ni? Datuk apa? Atirah Sabu ni kan? Saya tak pasti dia bukan anak Mat Sabu. Bukan. Saya pun ingat macam tu juga. Bukan. Jadi dia kena belajar lah. Dia jadi ketua wanita parti. Dia kena tahu ni Section 2 capital A. Dia kena tahu Section 2 capital A Akta Pertubuhan. Yang pertama sekali. Section yang pertama sekali. Basic. Pertubuhan kena hormati ni. Kalau tak hormati kedudukan Islam sebagai agama negara, out you go. Out you go ni maknanya you dapat show cause. Show cause kepada siapa? Pendaftar pertubuhan. Pendaftar pertubuhan bagi show cause kepada kenapa kamu tak boleh dibatalkan pertubuhan you kerana tak menghormati agama Islam sebagai agama negara, agama persekutuan. Itu dah 3 kan? Kedudukan raja, bahasa Melayu, agama. Jadi 3 ni pun dah fail dah. Dah fail dah. Maknanya Tok Guru Haji itu memang dah betul sangat lah. Betul lah tu. Dah betul dah. Sebenarnya jadi nak cabar-cabar apa lagi? You cabarlah pendaftar pertubuhan. Kenapa tak akur kepada tuntutan NGO dulu supaya membatalkan DAP kerana tak menghormati 3 perkara ni. Ini baru saya cakap 3 perkara yang ada dalam perlembagaan dia. Kita tak buka cerita-cerita lain lagi. Banyak lagi cerita-cerita dia yang kita kata kita sambung. Baik. Jadi ini tak pertubuhan. Dan kemudian kalau kita bandingkan dia punya perkara-perkara prinsip utama dalam perlembagaan dia memperjuangkan sekular. Sekular ni pun dah bercampur dengan kedudukan Islam sebagai agama negara. Sekular tanpa agama, dia tak boleh dia akan asingkan. Dia akan asingkan. Jadi agama ni bukan dalam prinsip pemerintahan. Sedangkan dalam perlembagaan negara,
agama Islam adalah asas kepada pemerintahan negara. Ya. Kat mana yang kata ni? Ha. Pertamanya Islam sebagai agama negara. Ya, betul. Agama persekutuan. Kan? Ha. Kemudian perkara 4 pula mengatakan bahawa mana-mana undang-undang atau prinsip yang bercanggah dengan perlembagaan ini terbatal. Jadi maknanya kalau you punya Dah sekular. dah sekular, you bercanggah lah dengan perkara 3. Ya. Maknanya you terbatal. Itu perkara pokok. Lepas tu kalau you pergi perjuangkan pula prinsip sekular tu dengan menentang kedudukan Islam sebagai agama negara, sah-sah you memang menyanggahi perlembagaan. Sah-sah menyanggahi perlembagaan. Saya dulu duduk di mahkamah dulu, boleh dikatakan saya memang kerja saya duduk mempertahankan kedudukan Islam ni lah. Pernah dengar nama kes Lina Joy dulu? Kenal saya kat popular. Lina Joy. Lina Joy ni adalah perempuan Melayu. Azlina binti Jelani. Nama Melayu dia. Kemudian dia tukar nama dia kepada Lina Joy. Kemudian bila dia tukar nama, dalam IC dia tu masih lagi Islam. Dia nak buang perkataan Islam tu. Dia cabar di mahkamah. Dia kalah di mahkamah tinggi. Dia kalah di mahkamah rakyat. Dan dia kalah di mahkamah persekutuan. Semua kalah. 3 peringkat tu saya terlibat. Saya terlibat di 3 peringkat tu. Mahkamah tinggi arwah Datuk Faiz Tambi buat keputusan. Dia kata dalam perlembagaan Malaysia, dia kata orang Islam tak boleh murtad. Tak boleh murtad, dia kata. Sebab apa ditafsirkan dalam perkara 160 tu, orang Islam adalah orang yang menganut agama Islam. Dan kalau nak keluar dari Islam, dia jadi kesalahan. Salah di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Salah negeri lah, negeri. Jadi bukan hak. Menukar agama bagi orang Islam bukan hak. Dia kesalahan. Menarik lah undang-undang menarik. Kita punya undang-undang kelas. Dia jaga betul-betul. Memang. Dia tak macam Indonesia lah. No. Indonesia dah jadi republik. We are not republic. Kita ada raja. Sebab tu kita pentingnya kita mempertahankan kedudukan raja ni. Yang 3 perkara tadi Ya. Kalau tidak Islam, habis raja, Melayu. Ini dalam asas perlembagaan kita. Kalau kita tak jaga benda ni, habis tunggal langgang negara kita. Dia sampai level Melayu tu adalah Islam, Islam tu adalah Melayu dekat di dalam 160 begitu. Dia seorang yang beragama Islam apabila dia mengamalkan cara hidup Melayu tu. So automatik dia akan jadi Melayu dan Islam. Dia Islam. Sebab tu dulu ada istilah masuk Melayu. Masuk Melayu betul-betul. Betul tu. Masuk Melayu tu masuk Islam. Islam lah. Islam di Melayu ditafsirkan dengan menganut agama Islam. Tadi kalau kita pergi balik tadi ada NGO yang membuat tentang memorandum tadi. Apa respon daripada pertubuhan tadi tu? Pendaftar pertubuhan. Pendaftar pertubuhan. Of course pendaftar pertubuhan buat tak peduli dan mengatakan bahawa bukan bukan bidang kuasa dia. Bukan bidang kuasa dia dan dia kata DAP pada dia tidak melakukan apa-apa kesilapan. Padahal terang-terang. Sebenarnya terang-terang. Tapi masalahnya itulah. Dia langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa dia? Langkah selanjutnya yang mungkin NGO boleh buat ialah mencabar keputusan pendaftar pertubuhan di mahkamah untuk mencabar dia kenapa dia tidak bagi show cause kepada DAP. Ada satu langkah. Ada dia panggil judicial review. You review keputusan pendaftar pertubuhan kenapa dia tidak bagi show cause kepada DAP. Boleh buat. Itu di bawah judicial review. Setakat ni tak ada siapa pihak yang boleh saya tak pasti kenapa NGO tidak memanjangkan perkara ini sampai ke mahkamah. Level tu lah. Level mahkamah. Sebab proses dia akan panjang. Iyalah. Proses dia akan panjang. Dengan kos duit apa semua mungkin lah. Satu perkara lagi lah. Kos tu dia orang kan pool of lawyers duduk sebelah dia orang. Bar council pun ramai yang akan menentang menentang NGO ni. Jadi cabaran dia besar juga besar lah. Proses dia panjang. Besar, kos jadi lagi. Jadi bila proses yang melibatkan kos-kos perundangan ni, NGO Islam ni kadang-kadang ramai yang rasa macam takut lah. Takut melibatkan kos. Kos lah, itulah. Kos. Menang tak tahu lagi. Ya, betul. Baik, Datuk. Kita memang
Okeylah, ujung pangkal kita nak tahu, dan kita juga nak memberi sedikit kesedaran ataupun ilmu sedikit kepada penonton-penonton ni. Dari sudut perlembagaan dan prinsip kenegaraan Malaysia, bagaimana kita harus memahami kedudukan falsafah perjuangan parti politik yang tidak berasaskan Islam? Adakah sesebuah parti politik boleh membawa falsafah perjuangan yang tidak berasaskan Islam ni, sedangkan Perlembagaan Persekutuan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan? So kita fahamlah mana parti yang tidak meletakkan Islam sebagai asas pergerakan parti mereka. Dia boleh parti-parti apa pun menubuhkan, tapi bukan berasaskan Islam. Parti ke pertubuhan apa saja yang bukan berasaskan Islam tu boleh. Dia boleh ditubuhkan, boleh hidup. Tapi dia jangan ada elemen tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama Malaysia. Oh, ini pun dah fail lah ni. Tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama Malaysia. Kalau you tuan-tuan nak pergi memperjuangkan sekular, nak perjuangkan keselamatan agama, itu memang dah menjangkahi Islam. Betul. Dah fail lah. Apa pertubuhan lain pun. You pertubuhan Hindu ke apa ke Buddha ke apa. Okey, tapi asalkan you jangan tak menghormati kedudukan Islam. Hebatnya makna akta pertubuhan kita ni. Ya, walaupun dia nak buat apa benda sahaja pertubuhan yang bukan berasaskan agama Islam, tapi kena respect. Tiga yang perkara yang kita cakap tadi. Perkara tadi. You jangan sampai tidak menghormati kedudukan orang Melayu di bawah perkara 153. Tak boleh. You tak boleh you nak memperjuangkan pendidikan Cina ke India ke apa semua sampai you tidak menghormati kepada bahasa Melayu. Tak boleh. Salah. You boleh dapat show cause untuk kenapa kamu tak boleh dibatalkan. Tapi tak digunakan sepenuhnya. Senjata dah ada. Dalam akta pertubuhan dah ada. Tak pakai je. Tak pakai lah, sedih lah. Tak buat. Jadi soalan tadi tu, pertubuhan yang tak berteraskan pada Islam, okey, boleh. Pertubuhan yang demokrasi lah, tak kisahlah. Tak kisahlah. Tapi you jangan menyanggahi prinsip-prinsip ni. Tak mencabar kedudukan raja, tak hormati kedudukan raja, tak menurut bahasa Malaysia, tak menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama negara. Seolah-olah macam tak menghormati negara ini sebagai negara Islam. Itu maksudnya. Weh, tepat betul memang. Kuat dah. Perlembagaan undang-undang kita dah kuat. Dah kuat dah. Tapi yang menguatkuasakan undang-undang itu sahaja yang menjadi masalah. Menguatkuasa tadi Yang menguatkuasakan undang-undang tu. Undang-undang dah ada. Allah. Pisau dah ada. You tak kerti nak guna pisau. Nak guna pisau, nak memotongnya pula kan. Itu yang kita lihat satu kerugian lah bagi umat sebenarnya bila betul, kita lihat sangat-sangat rugi. Dan apa yang kita lihat tidak memberi impak lah kepada mereka, tidak macam pengajaran. Saya lihat masalah ni kadang-kadang orang politik juga. Orang politik. Kadang-kadang macam katakan orang UMNO, dia perlukan kepada undi orang Cina. Maka dia berlembut, dia toleransi lebih-lebih sangat kepada orang Cina punya perbuatan, pertubuhan dan sebagainya. Dibiarkan. Kan dia memerintah lama. Barisan Nasional UMNO memerintah berapa lama? 60 lebih tahun kan. Dia nak haramkan dia orang daripada ada kelab judi pun dia tak berani. Betul. Yang berani mana? Kelantan berani, Kedah berani, Terengganu berani buat lagi tu. Pasal kuasa ada. Tapi masalah dia dicabar di mahkamah. Biasalah, kita lawan lah. Bila dicabar mahkamah, kita lawan ni berasaskan pada ini. Satu perkara yang kita lupa. Selain daripada akta pertubuhan tadi tu, ada lagi satu peruntukan dalam perlembagaan. Perkara 37 pasal 1 mewajibkan yang di-Pertuan Agong bersumpah. Siapa yang di-Pertuan Agong ni? Agung kita lah. The Supreme Head of the Federation. Ketua paling tinggi dalam negara diwajibkan bersumpah untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Setiap masa? Yes. Kalau you tak hormati kedudukan Islam, maknanya you tak hormati Agong. Itu basic lah. Basic dia. Dia punya kontra. Sebab yang Pertuan Agong bersumpah. Sumpah yang Pertuan Agong tu wallahi wabillahi watallahi. Maknanya kalau you tak hormati yang Pertuan Agong punya sumpah ni, you tak menghormati wallahi wabillahi watallahi ni.
Oh, betul-betul Wah, solid dah dahsyat. Kita jaga. punya undang-undang, kita punya perlembagaan memang solid. Cumanya kita tak faham. Ramai rakyat tak faham. Orang duk ingat Melayu dan Islam selalu bergabung. Selalu bergabung mempertahankan identiti, politik identiti. Tapi dia tak nampak bahawa politik identiti ini pun sudah ada dalam perlembagaan. Kekuatan ini sudah ada dalam perlembagaan. Lama dah ada dalam perlembagaan daripada sejak merdeka dulu. Tapi kita tak faham betul-betul dan kita terlalu menyerah kepada peguam-peguam dan lawyer-lawyer hasil didikan penjajah. Oh, betul. Kan mengaji law di negeri orang putih ataupun pensyarah orang putih. Ya. Jadi dia tak tengok ni. Dia tak tengok sumpah wallahi wa billahi wa tallahi ni. Dia tak tengok sumpah memelihara agama Islam ni. Betul. Ini menjadi masalah. Jadi kekuatan Melayu dan Islam ni sebenarnya patutnya dah lama. Sepatutnya dah lama. Betul. Ini bukan pendekatan politik suka-suka nak menang ni. Nak menang undi ramai je. Ini kehendak dalam perlembagaan. Kalau kita fikir macam tu, pemikiran kita ditwist begitu, insyaAllah negara kita boleh selamat. Orang Melayu, orang Islam pun tak adalah rasa bimbang. Tapi masalahnya kita orang Melayu, orang Islam pun tak berapa nampak benda-benda dalam perlembagaan ni. Baik, saya tertarik bila Datuk menyebut tentang penyatuan Melayu Islam. Saya ada satu soalan dalam konteks politik Malaysia ni, sejauh mana persefahaman dan kesatuan politik dalam kalangan orang Melayu dan umat Islam yang baru-baru ni mempengaruhi keputusan pilihan raya di Johor dan juga Negeri Sembilan. Adakah pendekatan berasaskan politik identiti seperti ini masih relevan dalam politik semasa, atau terdapat faktor yang lebih jauh, yang lebih penting dalam menentukan pilihan rakyat? Yalah, seperti saya sebut tadi, benda ni bukan faktor untuk menang politik saja. Ini untuk mematuhi perkara dalam perlembagaan. Constitutional obligation. Bukan saja-sajalah nak mempertahankan. Bukan saja pendekatan politik saja. Dia adalah satu kewajipan keperlembagaan. Sama-sama bersatu, berjuang untuk memastikan bahawa sumpah yang di-Pertuan Agong tu memelihara agama Islam tu terus kekal. Ya, betul. Bukan kata ini agenda PAS untuk menang memperkudakan Islam. Tak. Mana boleh kata memperalatkan agama. Sebab ini ada dalam perlembagaan. Mewajibkan identiti. Orang yang kata ini memperalatkan agama, politik agama untuk menuduh ni adalah orang tu bodoh. Orang tu yang jahil. Jahil dalam perlembagaan. Dia jahil dalam memahami perlembagaan. Dia tak tahu pun bahawa dalam perlembagaan tu wajib bagi Yang di-Pertuan Agong bersumpah memelihara agama Islam. Bila Yang di-Pertuan Agong bersumpah memelihara agama Islam, bukan Yang di-Pertuan Agong sendiri yang buat kerja memelihara agama Islam. Dia Agong, dia raja. Yang buat kerja siapa? Perdana Menteri dan menteri-menteri. Tak boleh menteri-menteri ni kata dia nak menjaga agama Kristian, agama dia apa semua. Tak boleh. You menteri yang di-Pertuan Agong. You nak memelihara agama itu urusan you. Personally urusan you. Bila you pegang menteri, jawatan menteri, you kena jaga agama negara, which is agama Islam. Faham, sebab itulah kadang-kadang kita dimanipulasi dengan orang kata politik identiti ni macam terlalu resis, dan diorang kata lebih baik kita mengamalkan politik, dia panggil prestasi. Tu yang kadang-kadang mengelirukan masyarakat lah. Sebab itulah saya melihat mereka ni tidak faham tentang perlembagaan lah sebenarnya bila ada yang bercanggah dengan politik identiti itu sendirilah. Baik, saya nak pergi tanya soalan seterusnya, Datuk. Sejauh mana tahap pemahaman masyarakat Malaysia terhadap rukun negara dan perlembagaan persekutuan sebagai asas pembentukan negara? Adakah masyarakat benar-benar memahami prinsip kedudukan dan peranan kedua-duanya, atau sekadar menghafal tanpa memahami maksud dan implikasi? Sebab kita memang tengok tiga perkara asas penting ni. Masyarakat dia macam, apakah implikasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat? Baik. Kita tengok yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. From where? Dari mana prinsip kepercayaan kepada Tuhan ni? Saya sebut tadi perkara 37 tu, mewajibkan yang di-Pertuan Agong bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Berapa ramai yang percaya kepada wallahi wa billahi wa tallahi? Untuk Islam ialah majoriti lah. Ya, maknanya negara kita diwujudkan pemerintahannya berbai'ah dengan Allah Ta'ala. Faham? Berbai'ah dengan Allah Ta'ala. Kita komitmen kita dengan Allah Ta'ala.
Bukan komitmen kita dengan rakyat kita, dengan pemilih kita, pengundi kita saja. Kita dengan Allah Ta'ala. Negara kita ni terbentuk komitmen kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ada kepercayaan kepada Tuhan. Masalahnya sekarang ni, orang ramai beriman kepada Allah, rukun Islam saja. Tapi bila bab negara ni, dia tak mau. Dia tak nak mematuhi kehendak Allah. Dia tak baca tu. Dia tak baca aspek wallahi wa billahi wa tallahi tu. Dia tak baca. Dia kira dia kata ikut dia lah, dia nak parti dia nak kebebasan, demokrasi ke apa semua. Sebenarnya istilah demokrasi tak ada sepatah habuk pun dalam perlembagaan. Menarik. Istilah demokrasi itu tak ada. Yang ada hanyalah amalan demokrasi. Pilihan raya amalan demokrasi. Parlimen amalan demokrasi. Tapi istilah demokrasi tak ada. Negara demokrasi tak ada. Tak ada. I tell you. Menarik. Kalau ada perkataan demokrasi, jenuh kita nak mempertahankan negara kita daripada ancaman-ancaman pemikiran demokrasi. Ya, betul. Dah ada keputusan Mahkamah Persekutuan pun yang mengatakan perkataan demokrasi tidak ada dalam perlembagaan. Tun Arwah Tun Hamid Muhammad memutuskan itu dalam satu kes tu. Dia kata perkataan demokrasi tak ada dalam perlembagaan. Bukan saya kata, maknanya Tun Arwah Tun Hamid. Dia dah cakap awal lah. Saya dulu saya biasa cabar orang. Siapa dapat Google search cari perkataan demokrasi dalam perlembagaan. Cari perkataan sekular dalam perlembagaan. Cari perkataan demokrasi. Saya akan belanja dia makan nasi Arab kambing 3 hari 3 malam. Tak ada Tak ada. Jadi maknanya bila negara kita diwujudkan dengan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi, bermaksud bahawa pemerintahan negara kita mesti berteraskan kepada ajaran Islam. Tambah-tambah lagi bila yang Tuan Agung diwajibkan bersumpah untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. So kalau ada parti politik yang kata kita nak bawa sosialis, kita nak bawa demokrasi, kesamarataan, kita nak bawa sekular. Benda tu sebenarnya lebih kepada pemikiran republik. Pemikiran yang tak mengiktiraf kedudukan raja, tak menghormati monarki. Salah. Bukan kata tak boleh salah dari segi prinsip politik saja. Salah dari sudut penal code. Oh ya. Penal code chapter 6 section 121B, 121C, 121D. Semak. Menjadikan siapa-siapa yang bercita-cita meletakkan plan dia untuk satu hari ini hapuskan kedaulatan raja, melakukan kasus kesalahan dan boleh dihukum penjara seumur hidup. Berat. Berat. Jangan main-main. Kita bukan tengok atas pertubuhan saja. Kita juga tengok pada penal code. Chapter 6, Offences Against the State. Salah meletakkan dalam pemikiran kita berjuang ke arah negara republik. Ya. Sekarang ni Malaysia tu republik ke tak? Republik lah. Serah pada orang untuk pergi cek. Saya geram nak jawab. Kita dah study tengok ke arah mana dia. Dia nakkan kesamarataan. Dia nakkan kepada secularism. Dia tak menghormati kepada sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia nak ke arah tu lah. Dia nak ke arah tu. Tapi kenapa pendapatan pertubuhan tak melihat perkara ni? Pendapatan pertubuhan tak faham efek ataupun implikasi sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia kena faham tu. Dia kena hormat tu. Dia kena hormat tu. Baik. Kalau perlembagaan DAP, perlembagaan mana-mana parti pun yang tidak meletakkan monarki, mengekalkan, memperkukuhkan kedudukan monarki, maknanya dia sudah nampak ke arah republik. Kita tak tengok lagi statement-statement dia. Kenyataan-kenyataan dia, kita tak tengok lagi. Kita hanya tengok kepada perlembagaan dia. Kesamarataan semua ni. Ini perkara-perkara yang boleh ditafsirkan kepada ke arah republik. Dan republik ini adalah merupakan satu kesalahan jenayah yang besar. Di bawah Penal Code 121B. Itulah yang saya sebenarnya dari dulu lagi saya tertanya-tanya. Kalau tadi macam Datuk sebut Malaysia ni seolah-olah dah macam melanggar satu perlembagaan Malaysia, iaitu hak keselamatan tadi, institusi diraja, raja-raja itu melibatkan Malaysia. So saya nak tanya, bagaimana gagasan Malaysia ni
perlu ditafsirkan dari nilai perspektif perlembagaan persekutuan, khususnya bila dia melibatkan prinsip kesamarataan macam Datuk sebutlah tadi kan, mengenai hak-hak istimewa orang Melayu. So macam mana Kita tengok sejarah lah. Kita boleh tengok cerita sejarah. boleh Macam mana almarhum Tunku Abdul Rahman kick out Singapore saya suka sangat kaitkan dengan benda Singapore ni from Malaysia. Sebab apa? Antara sebabnya adalah Gen Z kerana tak tahu ni. kerana Lee Kuan Yew nak bawa Malaysia. Oh, Lee Kuan Yew dah awal lagi. Awal lagi dia nak bawa Malaysia. Jadi Tunku Abdul Rahman tengok komposisi pengundi masa tu memang ramai. Ramai orang yang menyokong pandangan dia daripada Singapura. Digabung dengan orang yang menyokong pun itu di Malaysia. Jadi risiko Malaysia menjadi republik besar. Jadi sebab tu Tunku kick him out. Tanpa disedari bahawa ada usaha-usaha meneruskan pemikiran Malaysia itu setelah Lee Kuan Yew keluar daripada Malaysia. Ada lagi. Saki-baki dia ada lagi. Jadi yang tu Tunku rasa macam boleh handle. Tunku dah mati kan. Tunku tak tengok keadaan sekarang. Macam mana dia orang ni boleh meneruskan pemikiran Malaysia tu. Menakutkan. Jadi tadi kita kena tengoklah, kita kena gunalah ni undang-undang ni. Undang-undang Penal Code 121B ni kita kena gunakan. Tapi bukan Hajadi. Yelah, sepatutnya bukan Hajadi, bukan PAS, bukan orang biasa. Ini PDRM. Polis di Raja Malaysia. Polis di Raja Malaysia kena belajar ni. Jangan duk pandang atas hasutan je. Hasutan je kecil, 4 tahun je. Ini seumur hidup. You plan dalam kepala you buat inovasi, you buat ni, apa lagi you buat ucapan kata-kata bahawa Malaysia akan jadi negara republik menjelang 2030. Lagi bahaya. Kemudian you lantik pula, you ketua menteri lantik pula orang tu sebagai you pegawai penerangan. Apa maksud tu? You Setiausaha Agung DAP, you lantik dia yang bercakap macam tu sebagai you punya ketua penerangan. Ataupun you Setiausaha Agung parti ni, you cadangkan orang tu menjadi pegawai penerangan kepada ketua menteri Pulau Pinang. Apa maksudnya? You bersubahat. Mengiktiraf lah. You mengiktiraf. Mana you nak perjuangan macam tu? Perjuangan untuk apa? Untuk menjadikan Malaysia negara republik pada tahun 2030. This is very clear. Itu very clear. Ucapan very clear. Kenapa yang itu tak nak siasat? Itu kesalahan yang paling besar. Penderhakaan. Treason. Yet no investigation. Banyak laporan polis dibuat. Saya pun buat laporan polis. Ada buat juga. Institut saya buat laporan polis. Tapi pun dia kata, this is not the right time. Dia kena sulitkan. Laporan tu dijadikan, disulitkan dulu. Allah, kenapa? Diklasified sebagai laporan sulit. Kenapa saya pun tak tahulah. Bukan bidang kuasa kita. Bidang kuasa kita, kita dah buat laporan. Jadi kalau Aiman Atirah ni cabar Tok Hujadi, kita 10 tahun dulu dah buat dah. Dah banyak dah statement-statement yang mencabar. We want to take DCT. Itu statement evangelis. Evangelis yang pula bekerjasama dengan parti tu. Diberikan ruang yang sangat besar dengan parti tu. Di Penang dulu dia orang besar secara terbuka. Secara terbuka. Statement-statement dia sangat berbahaya. We gonna take DCT. Buat ucapan dia kata, God Jesus dah bagi wahyu kepada dia. Betul. Supaya you berjuang mengambil alih negara ini. Ya, ada video tersebar. Banyak. Ada banyak video. Pastor dia banyak. Pastor betul. Ini salah. Ini bukan tekak bukti. Laporan polis dia dibuat. Tapi tak ada siasatan. Ini menjadi masalah ni. Sebagai pengamal perundangan, mungkin kenapa kita lihat parti tersebut dilihat kebal? Apa mungkin pandangan sebahagian ialah melihat perjalanan perundangan ni, kenapa orang awam ni mungkin nampak kenapa kebal sangat parti ni Mungkin boleh tak sebagai mungkin melalui pengalaman lah. Dia bila berpolitik ni, dia kadang-kadang dia tengok sebagai jalan untuk dapat duit. Okey, faham. Rasuah. Bila dia berpolitik ni untuk jadi kaya. Jadi menteri bukan untuk menunaikan sumpah amanah yang Pertuan Agong tu, memelihara agama Islam pada setiap masa tu. Dia tak pandang itu sebagai satu kewajipan. Ya, betul. Bila itu tidak dipandang sebagai satu kewajipan,
maka dia Buat tak nampak macam beware, mata. buat perkara ni tak nampak. Macam mata Jadi lah. ini menjadi masalah. Baik. Kita saya rasa tajuk yang menarik dan agak panas, dan kita masih kepada basic, kita nak refer kepada statement daripada Aiman Altra. Tapi saya sangat-sangat seronok dan bila kita melihat perlembagaan kita ni sebenarnya dikontrol, dijaga oleh Ilham, maknanya 3 tunjang utama raja-raja bahasa Melayu dan agama Islam ni sangat dijagalah. Sebagai orang kata apa, mewakili Gen Z lah, mungkin mereka mungkin nak tahulah, sebab undang-undang Malaysia ni kalau kita tahu daripada British juga, kan, bagaimana mungkin Datuk boleh cerita sedikit sejarah lah, bagaimana Islam, Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu ni dimasukkan dalam perlembagaan kita, dan dia seolah macam dah satu ada blueprint yang memang sampai sekarang kita boleh berpegang kuat. Nampak kuat lah benda tu, nampak sangat-sangat relevan sehingga ke hari ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit. Dia perlembagaan ni dia banyak bahagian. Okay. Chapter bahagian pertama, bahagian yang kedua, kemudian bahagian berkaitan dengan citizenship, bahagian berkaitan dengan penjawat awam, bahagian berkaitan dengan army. Dia banyak bahagian. Jadi kita banyak juga kita mengambil daripada perlembagaan penjajah ataupun negara-negara lain dalam prinsip-prinsip lain. Hak moden apa semua ni, penjawat awam semua daripada situ. Tapi kita mengekalkan tradisi dan juga kita punya ciri-ciri khusus. Contohnya kedudukan agama Islam. Kita pilih agama Islam sebagai agama negara. Itu bukan daripada British. Betul. Itu pandangan minoriti. Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan yang insist nak masukkan perkara 3 tu. Tapi kita tak kenal pun siapa Hakim Abdul Hamid tu. Tak kenal. Saya pergi ke Pakistan, kita sebut tu, orang Pakistan pun terkejut. Orang Pakistan pun tak tahu bahawa hakim daripada Pakistan yang insist nak masuk perkara 3 tu dalam perlembagaan. Bila dia insist masukkan tu, raja-raja setuju. Terima. Jadi maknanya perkara-perkara macam tu special kepada kita punya perlembagaan. Yang kedua berkaitan dengan raja-raja, Majlis Raja-Raja Melayu. Itu daripada kita dah warisi daripada sebelum, daripada 57 lagi, 1948 lagi dah ada dah. Pembentukan Majlis Mesyuarat Raja-Raja Melayu tu. Raja-Raja Melayu ni pula bukan raja sonok-sonok nak raja. Dia diwarisi daripada Kesultanan Turki, Osmaniyah. Osmaniyah dah tak ada. Tapi tidak bermakna bahawa Kesultanan Islam ni habis. No, kita ada lagi 9 orang raja-raja Melayu yang meneruskan kepada Kesultanan Islam daripada Osmaniyah. Jangan ingat bahawa kita dah Turki dah habis, kita pun dah habis. No, kita tak habis lagi. So kalau ada parti-parti politik yang nak mewujudkan negara ini sebagai republik, maknanya itu akan menghapuskan raja-raja kita. Sebab itu yang menjadi kesalahan. Dan kita mempertahankan dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan kita pertahankan, dalam penal code kita pertahankan. Juga. Yang bodohnya, yang tak fahamnya adalah orang yang tak menyiasat orang-orang yang ada pemikiran begitu. Ya. Ini senjata kita dah ada, tapi kita tak gunakan. Baik, kita nak pergi ke soalan penutup lah. Tapi ni mungkin di luar tajuk, tapi lebih kepada isu semasa, iaitu judi di negeri Kedah. Judi. Di negeri Kedah. Mungkin Datuk boleh ulas sedikit kenapa orang nak lawan, lepas tu kuasa negeri macam ni, kuasa persekutuan macam ni. Mungkin sebagai orang pengamat undang-undang rakyat biasa nak mendengar ulasan sedikit daripada Datuk. Tak faham kepada sumpah memelihara agama Islam pada setiap masa. Itu je lah. Itu basic. Punca dia. Menyebabkan dia nak lawan. Dia nak nak go against perkara tu. Kalau dia tahu bahawa ada sumpah yang Di-Pertuan Agong untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Dia hakim pun, dia lawyer ke apa pun, dia terikat kepada sumpah tu. Dia bukan dia bebas seperti nak ikut undang-undang lain. Itu dia kena tu. Prinsip tu. Memelihara agama Islam. Saya tak pastilah sama ada peguam negeri yang kalah tu, dia orang berhujah tidak atas dasar ni. Tak guna hujah ni tu pun tidak. Saya tahu dalam kes Nick Alien tu, dia orang tak pakai hujah ni. Saya dah nasihat dengan dia orang, pakai hujah ni. Dalam kes Nick Alien, saya kata pakai hujah ni. Memelihara agama Islam.
bila memelihara agama Islam, Di maknanya Kelantan. undang-undang syariah yang duduk di negeri-negeri Negeri itu terselamat. boleh terselamat. Tapi saya tak tahu dia orang pakai itu pun tidak. Wallahu a'lam. Kita masa tu saya dah pencen. Jadi pandangan kita dah tak laku. Kalau saya duduk di Jabatan Peguam Negara lagi, pandangan saya mungkin laku. Tapi bila saya dah pencen, dah tak keluar daripada Jabatan Peguam Negara, maka pandangan kita, nasihat kita pun tak laku lah. Tak laku. Baik. Faham. Baik, saya rasa itu saja. Datuk, saya rasa kita dah mungkin hampir ke 45 minit ke sejam bersama dengan kita pada kali ini. Penuh padat dengan pengisian dan juga perkongsian yang dikongsikan. InsyaAllah, saya rasa tajuk ni sebenarnya panjang, banyak lagi. Dan sekiranya di isu semasa, kita akan cuba menjemput lagi. Kita akan menjemput lagi Datuk Muhammad Nasir Desek ke podcast kita pada kali ini. So sekian tu, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk kita berbincang, membahaskan tajuk kita pada kali ini. Semoga manfaat kepada semua. InsyaAllah. Dan kepada anda semua, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen di YouTube Harakah Daily. Jumpa lagi dari Jalan Pahang, podcast Harakah Daily. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.